Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman rakan-rakan. Aku ada satu customer ni daripada Johor tau. Dia hantar barang ke sini dan dia cerita dengan aku harga cash Exora macam ni adalah 44,000. Tapi kalau dia buat loan jadi 54. Dia kena naik 10,000. Maka kereta tu dia macam tak puas hati. Lepas tu nak tak puas. Kita terjah dia. Macam mana kereta harga 44 kejual secara loan kena 54,000, naik 10,000. Lepas tu kalau beli cash 44,000. Aku pun pening. Kau pun pening kan? Aku kepik dah ni. Jom kita terjah dia. Guys, daripada Pasir Gudang guys, saya bersama dengan abang ni. Nanti kita kejap lagi kita interview dia. Ini adalah model 2021. Yang ni model Black series Black series. Kau tengok kat sini dekat kan, dia ada gold. Dia ada gold sini The gold. Dia mesti color gold. Main kita pergi kat belakang. Kat belakang dia mesti gold. Sport ring gold. Emas. Pahal kau dok. Tak pahal demo. Ni lampu pun emas ni, lampu emas saja nak bagi tahu. Lampu emas ni kau ni dia logo dia gold. Mesti gold. Logo gold. Lepas turbo gold juga. Comel. Kereta ni memang 500 unit guys. Kita bersama dengan sini bang. Saya terjah abang ni sebenarnya. Okey, tak apa. Nama. Saya Muhammad Faisal berkongsi. So pagi kita ambil Abel Faisal lah. Abel Faisal. Kelantan duduk mana Kelantan? Kelantan kita duduk Kata Panjang. Kontalan Maikon Malay. Mereka je siapa dah? Kap. Sikit-sikit lah. Ni noi. Kecil-kecil. Asalnya daripada Pasir Gudang ni. Daripada Pasir Gudang. Kita nak tanya pengalaman dia. Baru je dia daripada Pasir Gudang dan dia beli Exora di Pasir Gudang. Kereta sama dengan aku, lebih kurang lah. Kereta kalau hitam juga ke? Kita kalau kelabu. Kalau kelabu lah. Brown. Apa tu? 300. Lok kereta. Daripada harga 44,000. 54 tu harga setelah buat loan. Setelah buat loan, harga loan. Kalau bayar cash 44. Gila kan, 10,000. Abang ni aku nanya macam mana boleh naik 10,000. Senang guys. Maknanya abang ni tak tahu cara kiraan. Kau fikir, kau ambil pen tuliskan 54,000 tolak 44, 10,000 beza. Kalau dia buat loan, abang dah bayar booking 300 dan dah masuk loan. Dah submit loan. Loan belum lulus lagi. On the way proses. Lepas tu token dia jual. Dia tipu lah tu guys. Tipu mana dia boleh jual 50. Okey, senang cerita 54. Kau tolak insurans kereta ni 1,700 je. 1,700, 1,600. Katakan 54. Lepas tu tolak pula tukar nama 100,500. Tolak pula inspection Puspakom 100,500 je. Maknanya 2,000 guys. 54 tolak 2,000, 52. Saya jual ke abang ni kereta ni 52 on the road. Tolak lagi 2,000, maknanya dengan saya 50 harga kereta. Tak jadi harga 44. Mana-mana jadi harga 44. Kau ingat beza 10,000 tu bayar tengah tahun ke? Bayar dengan duit kan? Lagi down payment nak letak 5,000. Maknanya 54 tambah 5,000. Yalah, letak deposit 5,000. 5,000. Aku rasa lagi teruk abang ni. Tapi nasib baiklah bos kata dah jual kan. Dah jual. Siapa lah nasib baik dah jual kan? Lepas tu merajuk 2-3 hari. Kau cedeng cakap ada 4 biji kan. Okey, hari ni ada datang Puchong. Terus jumpa. Tengoklah. Dia ambil loan dengan saya. Saya pun tak ambil booking dengan dia. Yang tu saya tak nak jadi topik kat sini bang. Saya nak topiknya kenapa 44 tadi boleh jadi 54. Tu yang pertama. Itu paling besar dan kita nak penonton belajar benda tu. Dan benda ni tak betul sebenarnya. Minta maaf kalau you sekarang kat Pasir Gudang tu tengok mana-mana Johor. Kau bagi listing kat aku macam mana kiraan dia. Simple saja. 54 tolak 2,000 termasuk insurans 1,700, tukar nama 100,500 bersama dengan ting Puspakom 100,500. Harga kereta kau sebenarnya 52. Kau cakap je murah dalam iklan. Lepas tu pergi sana mahal, lebih mahal daripada aku. Abang tak tahu Tak tahu. Tapi dia cakap harga tak payah bang, tak payah kira cari. Harga loan lagi. Abang ambil duit saya pergi bayar cash, dia bagi tak harga 44? Aku cabar kau, aku ambil duit kau bagi kat kau 44, kau bagi tak? Tak bagi guys. Tak bagi. Tak apa. Relax. Sabar. Tenang. Kita nak tahu rahsia sebenarnya. Jadi sekarang ni terungkai Itu hanyalah omong-omong dia dikatakan iklan sahaja.
Betul. Jadi abang jauh ni tengok dengan saya very transparent. Kalau abang beli cash dengan saya pun 52 je bang. Contohnya tak boleh nak kata kalau beli cash 52, beli loan pun 52, sama je. Dan kereta ni loan boleh 50. Abang bayar 2,000 je. Kalau tak bayar insurans apa semua, maknanya full loan body. Full loan body. Dan itu dia, kita bersama dengan Abang Faisal. Saya akan berakhir kat sini biar kita nampak dah completely apa yang berlaku kepada dia dan menjadi keraguan dia. Hari ini memang kita nak pendengar-pendengar kat sini tahu itulah hakikatnya cinta, hakikatnya complicated. Sama ada kena pub ataupun tak kena pub. Saya akan berakhir dan kita dah nak raya ni bang. Ucapan selamat hari raya pada yang mengenali. Selamat hari raya kepada semua yang mengenali, mak ayah semua. Member-member, bos-bos semua, ada pandai-pandai customer semua, selamat hari raya. Makasih Batin. Okey dah, itu daripada Faizal dan kita jumpa lagi. Guys, berhati-hati. Jom WhatsApp segera kepada saya 0123400003 sekali bang. Okey.